Pernah tak kita dengar kes orang hilang dalam hutan selama seminggu, tapi bila dijumpai, dia bersumpah dia baru sahaja berjalan selama 1 jam? Ini bukan masalah halusinasi semata-mata, tapi bukti bahawa masa di alam mereka bergerak pada kelajuan yang sangat berbeza dengan dunia kita. Teori relativiti mungkin relevan di sini. 1 hari di dimensi bunian atau alam ghaib boleh bersamaan dengan sebulan, malah setahun di alam manusia. Bila kita melangkah masuk ke sempadan dimensi mereka, kita sebenarnya sedang terperangkap dalam zon masa yang perlahan. Makanan yang kita jamah di sana mungkin rasa segar dan panas, padahal di dunia nyata, tubuh fizikal kita sedang kebuluran dan mereput di tepi pokok. Jadi, kalau ternampak jalan pintas yang cantik dalam hutan, fikir 2 kali sebelum melangkah. Takut nanti bila kita berjaya keluar, dunia yang kita kenal dah berubah sepenuhnya dan orang yang kita sayang mungkin dah lama meninggal dunia, tinggalkan kita.